Baik, saudara saya sekalian, tentang topik pada malam ini tidak lain tidak bukan yang paling famous seluruh dunia orang tunggu-tunggu. Apa sebenarnya yang kanser paling nak supaya dia boleh hidup? Supaya sebelum you baca semua ni, mesti anda dah tulis dalam minda anda iaitu gula, betul tak? Ramai tulis dan feedback saya dapat pun petang tadi mengatakan benda-benda manis, betul. You tak salah. Yang tu kalau you tak tahu, memang you ketinggalan zaman. Tetapi yang saya nak cerita malam ni mungkin tak bertulis gula. Tak ada kat sini nampak satu pun ada perkataan gula. Tetapi di dalamnya memang masih lagi banyak gula. Yang penting you kena tahu kanser ni dia mekanismenya dia bergerak ataupun dia hidup dan menyebar tu macam mana cara. Betul tak? Nanti you kata pasal gula saja ke, atau pasal daging saja, atau pasal alkohol dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kena tahu apa saja yang menyebabkan sel kita ni hidup dengan oksigen. Faham tak faham? Dia nak jadikan energi daripada makanan kita, diproses dan sebagainya. Dia masuk ke dalam kita punya, dalam sel tu ada mitokondria. Mitokondria itulah menukar kepada tenaga sampai jadi ATP dengan adanya oksigen. Itu manusia ataupun kita yang sihat walafiat. Tapi bagi mereka ataupun kita yang akan kena ataupun tengah kena kanser, kenapa saya guna perkataan tengah? Sebab dia takkan keluar dalam masa 2 minggu. 2 bulan pun belum tentu. Masih lagi 2 tahun pun ramai orang tak nampak apa. Kadang-kadang sampai 15, 16 tahun baru dia timbul. Betul-betul? Jadi daripada sekarang, kalau you boleh, yang belum kena, kita hindar. Yang dah kena, ada satu perubatan yang dinamakan cancer survivor medicine. Maksudnya orang yang bekas pesakit kanser pun ada perubatan dia. Jadi malam ni boleh tak you belajar? Yang saya ambil ni lebih kepada cancer survivor medicine. Maksudnya orang yang dah kena kanser, boleh kita gunakan kalau you belum kena kanser pun. Boleh-boleh. Sebab orang yang tahu kenapa kanser tu berlaku ialah disebabkan mitokondria tu tidak ada oksigen. Ataupun oksigen tak sampai. Sebab apa oksigen tak sampai? Inilah dia. Semua yang saya nak cerita malam ni akan blok supaya oksigen tak boleh masuk ke dalam sel kita atau kurang jumlah oksigen, maka ATP tak boleh keluar secara normal. Dia akan keluar secara tanpa oksigen. Jadi kalau you stres terlalu sekali, walaupun tak tulis makanan, tapi siapa yang suka stres, suka marah, suka meluat, suka dengki, suka-suka masalah hati ni, itu sebenarnya pertama-tama. You tak percaya? You tengok semua orang kanser pasti ada stres di belakangnya. Tak percaya? Cek dulu. Yang bercakap ni faham sangat lah. Kenapa pada tahun tu, masa saya kena tu, beberapa tahun sebelum tu, dia punya stress level is so high. Jangan ingat orang yang buat bisnes tu tak ada stres. Faham tak faham? Okay? Bahkan orang duduk-duduk biasa pun ada stres juga. So, itu yang dimaksudkan dia menyebabkan oksigen tak cukup. Tapi 10 makanan ni lagi mengurangkan oksigen sehinggakan dia menjadi satu proses mitokondria tu dalam proses fermentasi. Jadi bila fermentasi tanpa oksigen, itu yang dinamakan jadinya sel kita tak dengar cakap lagi dah. Dia keluar dengan makanan tanpa you bawa masuk oksigen apa-apa pun, dia boleh berkembang biak. Maka itu yang dinamakan boleh sampai metastasis. Tahu tak, dia boleh daripada kolon, boleh pergi sampai ke lang, sampai ke otak pun boleh. Nombor 1, ni dia. Selain daripada gula, ingat ya, acidic food, makanan yang dinamakan acidic. Bukan semua makanan acidic tu jahat. Dalam dunia kita, siapa-siapa yang taksub kata, oh acidic food is bad, wrong. Alkaline food saja yang bagus, wrong. Dia mesti balance. Sebab tu body kita Tuhan jadikan, nampak tak? Diajar kita pegang kepada 7.0, lebih kurang berapa? 7.35 to 7.45 pH-nya. Supaya tak terlalu acidic, tak terlalu alkaline. Baik, yang penting ialah siapa yang suka makan acidic food banyak sangat, dia yang tinggi dengan phosphorus, sulfur dan klorin ni, walaupun ni semua perlu ni, ya, kalau you tak ada klorin sangat, tak boleh juga sebab perut you tak ada asid nanti. Tak ada sulfur, tulang you akan rosak. Phosphorus pun masalah tulang lagi sekali.
Semua-semua ni diperlukan. Tetapi red meat ni, contoh acidic food, yang lebih saya maksudkan ialah proses red meat. Sebab dalam dunia ni, kalau you buka internet dan sebagainya, you pun confused. Ada orang kata red meat very good, yang buat keto diet, yang buat paleo diet. Ada yang vegetarian yang kata, oh, I cannot take meat at all. Abang, akak sekalian dengar. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW boleh makan, kita boleh makan. Dengan syarat dagingnya, red meat ni yang betul-betul lean, clean, grass fed. You faham Yang organik. Tapi kalau proses, terutama sekali yang... Cuba you tulis kat situ kejap, saya nak baca. Ada hot dog, ada burger, apa lagi jenis-jenis yang dah diproses lah. Yang boleh masuk dalam tu ada garam lagi, ada gula lagi, betul tak? Dan masuk dalam kita punya pizza, masuk dalam kita punya buns tu kan. Dan lah campur dengan roti semua. Maka yang tu yang saya maksudkan. Yang dinamakan meat tu. Okay? Tapi kalau you dapat ayam kampung, dapat ikan yang betul-betul bersih, maksudnya dalam kolam yang air berjalan. Apa lagi? Kalau telur yang betul-betul organik itu best. Tetapi lain pada tu, dia acidic. Boleh membawa kepada kena kanser. Saya kata. Baik, nombor 2 ialah trans fat. Yang ni siapa tak tahu. Kita hari-hari orang Malaysia ambil trans fat ni. Terutama sekali kalau kita beli kat kedai lah. Mana dia nak pakai minyak kelapa yang mahal-mahal, minyak olive oil atau minyak kelapa sawit yang mahal-mahal. Dia orang suka beli yang, tahu kan, yang daripada sunflower, corn flour, apa lagi, soya oil, semua ni lah. Apa ni, ada satu lagi nama canola yang famous tu. Dah lah tu. Repeat pula. Tahu repeat tak? Maksudnya dia ulang-ulang sampai kadang-kadang 4-5 kali warna hitam pun. Lepas tu saya dengar kata diambil minyak-minyak lebihan ni, dicampur, simpan elok, dijual. Macam orang jual surat khabar tu, minyak sekarang dijual, ada orang kutip, pergi proses balik, jual. Kau mana tak ramai kena kanser. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Baik, nombor 2. Yang saya kata goreng-goreng tu, jaga baik makanan yang terlalu bergoreng. Nombor 3 ialah refined carbohydrate. Masa ni lah termasuk gula, termasuk terutama sekali yang kita risau ialah artificial sweetener. Tahu artificial sweetener? Ya, yang kalau you tengok yang orang kata apa, dia senang orang kata apa bagi rasa manis, tapi bukan stevia, bukan monk fruit. Jadi artificial sweetener ni antara yang lebih teruk daripada gula. Sebab tu saya tak tulis gula kat sini. Sebab gula tu diiktiraf dalam refined carbohydrate. Tahu? Maksudnya dia dah termaktub di dalam semua makanan-makanan manis. Tetapi yang ni nombor 4 ni lebih teruk, iaitu all white food. Saya tulis white ni jangan pula you tengok semua makanan warna putih you buang pula. Tetapi nasi putih yang baru panas-panas tu jaga baik. Apa saya kata, kalau nasi yang bersantan, santan tu putih kan, itu no problem, very good pula tu. Tetapi banyak orang lebih suka nasi yang bertimbun-timbun, out. Lepas tu tepung yang putih melepak, terutama sekali wheat. Sekarang, zaman sekarang, gandum lah merupakan musuh utama. Yang kanser rindu sangat-sangat kalau you ambil roti yang putih. Yang ambil biskut yang putih. Semua dalam ni. Kat supermarket semua penuh dengan ni. Yang instant, apa saja yang instant. Satu ketika dulu ada orang gilakan ramen, tahu tak ramen? Lepas tu dia buat pula ni dalam viral, siapa yang boleh makan lebih pedas, lagi menang kononnya. Tetapi tak apa. Brand apa pun asalkan instant, you pun instant lah bagi peluang kepada rindunya kanser kepada makanan-makanan ni. 2 ni. Kalau you tengok daripada baksonya, daripada kita punya campurlah mi lah, bihun lah, boleh makanlah sesekali, laksa semua tu no problem. Tetapi kalau terlalu banyak dia punya white, kan, kek, kan, aiskrim semua tu ni kat sini datangnya. Bila tak ada fiber, makanan tak ada fiber tu apa dia? Seperti buah yang bagus, ada fiber, tapi bila buah diperah jadi apa? Jadi jus, itu tidak ada fiber. Itu yang saya maksud contoh tak ada fiber.
Makanan di Malaysia banyak yang kita suka seperti kek, dessert, semua kuih-muih. Mana ada fiber sebut kat saya? So yang ni lah menyebabkan saya panggil kanser tadi, dia cukup suka sangat. Kalau lama you tak makan kuih yang manis-manis tu, yang orang kata manis meleceh tu, dia rindu, dia tunggu, nganga je mulut dia, kesian dia. Kau bagilah makan dia orang ni. Okay. So jaga baik. Yang aged cheese ni, jangan-jangan you makan pun. Saya pun tak pernah, tak lalu pun tengok. Tapi ramai orang yang western train ni, dia orang pergi overseas, dia orang balik belajar makan cheese yang dah sampai tua tu, yang biru-biru tu, sampai dah berkulat. Dia kata itu lagi sedap kononnya. Iyalah, sedap untuk siapa? Jadi anda kena jaga baik. Semua ni juga akan menjahanamkan you punya bakteria. Bakteria you tak suka makanan-makanan ni. Dia suka yang you tahulah kan, veggie, banyak fiber, dan yang penting sekali milk. Tak sangka-sangka milk ni boleh jadi musuh. Milk ni susu, ialah susu orang kata bagus ya. Zaman Nabi pun makan susu, betul tak? Tetapi susu zaman sekarang, cuba you tengok. Dia punya lembunya macam mana, betul tak? Kambing dia macam mana? Kalau daripada kandang ataupun yang moden, susu tu totally out. Okey. Lepas tu kita tengok alkohol, nasib baik kita tak minum alkohol, tapi orang yang minum alkohol, dia seolah macam volcano. Masuk je alkohol, dia boleh cross sampai ke otak, boleh kena kanser seperti glioblastoma. Itu nama pelik lah, tapi maksudnya dia datang daripada otak. You bayangkan kalau kena kanser otak, tak usah fikir panjang lah kan. Lepas tu last sekali, sikit lagi, pestisida. Makanan sekarang penuh dengan pestisida. Saya tak tahu makanan mana yang tak ada pestisida. Saya dengar kata makanan organik pun kalau salah-salah hari bulan daripada supplier yang cakap aja organik, tapi dia senyap-senyap sebelum dia pergi jual, masa test tak ada lah bahan-bahan yang pestisida tu, tapi sebelum tu dia dah sembuh gila-gila supaya dia menyelamatkan dia punya ni lah, ladang hasil dan sebagainya, supaya dia boleh jual. Faham tak faham? Kalau tak ada lubang langsung kat you punya sayur, kalau tak ada langsung kerosakan buah ataupun pisang tu sampai tak ada langsung hitam-hitam, maka you kena jaga-jaga. Okey. Dan last kali, bahan toksin ni, bahan-bahan yang saya selalu kata dan ramai pun dah faham dalam masakan tu, jangan guna teflon kan, yang orang panggil yang tak lekat kan. Okey, non stick punya pan tu, itu you dah faham. Tetapi ramai orang tak ingat kepada mikroplastik. Sebab tu saya bolas supaya you ingat sampai bila-bila. Daripada sekarang, no more plastik yang terkena pada makanan you. Senang cerita. Terutama sekali ketika dia tengah panas, you tak boleh masuk dalam plastik, tak boleh masuk dalam styrofoam tu, sebab nanti dia akan turun, you tak sedar. Makan punya makan, sikit punya sikit, dia jamu selera kepada cancer cell. Dan cancer cell tu ada, orang panggil macam bullet, untuk block. Saya kata apa? Block supaya tak payah. Oksigen pun dia boleh jalan. Kita kan, kalau tak ada oksigen, kita mati. Dia tak ada oksigen, dia cut. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang saya maksudkan. Saya tulis DESS ni mungkin sebagai permulaan. Dan akhir pun DESS, maksudnya apa? Jagalah diet, jagalah exercise, jagalah sleep tidur, dan jagalah last kali S apa dia? Stress. Ujung-ujungnya ramai orang cerita tentang masalah insulin resistant kan. So kita kena jagalah supaya insulin tu tak tinggi. Maksudnya jangan makan benda gula-gula, manis-manis, atau tinggi karbohidrat ni kan. Dan ramai orang lupa kepada menjaga oksigen supaya sentiasa cukup dalam badan kita. Lepas tu ada sikit lagi untuk jaga supaya bocor kita punya usus tu pun menjadi masalah besar. Sehingga kan kalau kanser happy, sebenarnya kita punya bakteria sedih je. Dia berlawan sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu.
you dapat ilmu 10 ni cukup dulu. Nak fikir banyak-banyak nanti you rasa frust pula. Takut semua kata, yang tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, nak boleh makan apa dok? Ni, lain pada ni ada beribu lagi makanan you boleh. Jangan risau. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Kita bertemu di episod seterusnya. Jangan lupa, saya kata apa? Dunia bahagia, akhirat syurga, senyum-senyum sokmo dan apa? Let go, feel good all the time. Bye.